Setiap pagi selama bertahun-tahun, beginilah rutinnya. Menyambut hari dengan cahaya dan senyuman kecil yang hanya difahami oleh seseorang yang benar-benar mencintai kerjanya. Ruang inilah yang menjadi saksi. Setiap lampu yang menyala, setiap sudut yang dipilih, semuanya membawa kisah. Kak Zai ni ialah seorang yang mengutamakan kesempurnaan dalam tugas dia. Boleh kata keseluruhan kepribadian dia memang macam itulah. Kak Zai bila nak buat suatu perkara tu, Kak Zai menjadi seorang yang teliti. Apa yang Kak Zai nak buat tu, Kak Zai akan rancang awal. Itulah sebenarnya ciri-ciri pekerja yang baik lah. Setiap klik shutter membawa makna. Setiap gambar, satu memori yang takkan pudar. Kak Zai seorang yang sifat keibuan dia tu kepada kami memang tinggilah. Sentiasa ambil berat pasal kami. Kak Zai menganggapkan kami ni sebagai anak dan kami ni pula menganggap Kak Zai sebagai ibu. Banyak cerita saya yang Kak Zai tahu. Banyak benda yang saya kongsi dengan Kak Zai. Sebenarnya saya belum bersedia untuk menerima kenyataan yang bahawa Kak Zai telah pun nak bersara. Dialah seorang cikgu, seorang kakak dan seorang ibu kepada kami yang di bawah unit fotografi. Saya ucapkan selamat bersara pada Kak Zai. Selamat bersara pada Kak Zai. Terima kasih Kak Zai. Kak Zai, Saya ucapkan selamat bersara. Selamat bersara kepada Kak Zai. Selamat bersara pada Puan Zaida. Semoga Kak Zai maju jaya, sihat selalu. Ruang lebih banyak kepada Kak Zai untuk berbakti bersama keluarga dan sebagainya. Semoga Kak Zai sihat selalu dan jaga diri. Kak Zai sentiasa cantik seperti sekarang sampai bila-bila. Yang berjaya dan bahagia bersama insan tersayang. Semoga happy-happy selalu. Mari sentiasa doakan Kak Zai. Semoga Kak Zai terus happy lepas bersara. Selamat berkenal dan selamat tinggal. Semoga bahagia-bahagia selalu dan we love you. Terima kasihlah untuk Kak Zai selama setahun bersama dengan saya dan kami semua. Kak Zai diberi kebahagiaan, dapat menjaga keluarga Kak Zai dengan baik. Tambahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Jaga kesihatan dan jangan lupa kami lah di sini. Sihat walafiat di samping keluarga dan anak-anak. Sudi-sudilah Kak Zai datang di Dewan Kuasa untuk bertemu kami. Kekal sihat dan jangan lupa kami di sinilah. Kalau rindu datanglah singgah jenguk kami di sini. Jangan lupakan kami di sini. Selamat bersara Kak Zai. Jumpa lagi. Ada masanya kita perlu melepaskan. Walaupun hati masih mahu terus mencipta. Terima kasih untuk setiap detik, setiap cahaya, setiap kenangan yang dirakam. Walaupun perjalanan ini berakhir, kisahmu akan terus hidup.